Kami daripada Derbakan Badis ingin perkenalkan satu solusi digital inovatif yang kami bangunkan khas untuk tujuan pembelajaran dan juga latihan ibadah tawaf secara mudah, interaktif dan juga praktikal. Pernah tak anda bayangkan berada di hadapan Kaabah tetapi masih keliru? Nak mula dari mana, nak baca apa dan macam mana nak pastikan tawaf itu sah? Itulah realiti pelajar dan bahkan jemaah kita pada hari ini. Kita akan memulakan kita punya tawaf ini bermula daripada Hajarul Aswad dan kita akan pusing sekitar Kaabah dan kita akan berakhir juga di Hajarul Aswad. Kita akan buat pusingan ini sebanyak 7 kali. Tak faham lah apa Ustaz ajak ni. Kan best ada apps untuk mudahkan kepahaman tentang bab tawaf. Terdapat beberapa masalah yang kami kenal pasti, antaranya yang pertama, ramai jemaah dan juga pelajar masih belum pernah mengalami simulasi sebenar melakukan ibadah tawaf. Kemudian pula, pembelajaran di kelas masih bersifat teori dan juga pasif. Dan yang ketiga, ustaz dan guru agama memerlukan alat bantu visual untuk menerangkan rukun dan tata cara melakukan tawaf. Dan yang terakhir, kurangnya akses kepada persekitaran realistik Kaabah. Justru itu, kami tampil dengan satu solusi digital yang mesra pengguna dan berimpak tinggi. Okey, ini adalah home ataupun halaman utama bagi app Tawaf Pro Max. Kat sini kita tengoklah ada profil kita. Bila kita pergi ke setting, kita boleh pilih 3 bahasa yang berbeza ikut kesesuaian, dan ini Kaabah preview melalui 3D interactive map. Dan kat sini adalah landmark dan juga checkpoint-checkpoint yang penting di sekitar kawasan Kaabah dan Masjidil Haram beserta dengan maksud bagi setiap landmark ini. Kemudian kita pergi ke bahagian learning pula. Kat sini kita boleh belajar basic tentang tawaf lah. Kita ada introduction to tawaf, lepas tu ada content. Selain itu kita ada juga rukun-rukun tawaf, kita ada sunnah tawaf, apa yang tak boleh buat masa tawaf. Jadi semua ni akan ada di bahagian learning. Kemudian kita akan tengok pula pada bahagian recitation guide, di mana dekat sini akan adalah himpunan doa dan juga zikir-zikir yang kita kena tahu ketika melakukan tawaf. Antaranya kita ada niat, kita ada doa bagi setiap pusingan tawaf yang kita nak buat, doa di makam Ibrahim dan sebagainya. Dekat sini ada jugalah guide translation dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Contohnya macam inilah. Di learning ni kita boleh pilih sama ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Sekarang kita akan tunjuk pula bahagian utama bagi aplikasi ini, iaitu practice melalui AR mode. Jadi bila kita tekan AR mode ni, kita kena baca niat dululah, niat tawaf sebelum kita mula. Kemudian dia akan bagi tahu juga kita nak start tawaf dari mana dan adakah tawaf ini counter clockwise dan sebagainya. Jadi ini adalah prototype version untuk kami punya AR mode, di mana dekat atas tu kita akan ada navigation map untuk keep track kita punya tawaf round yang kita dah buat. Dia akan tunjuklah, dia akan bergerak, dan kalau dekat sini pun kita nampak ada karakter umrah yang sedang melakukan tawaf mengelilingi Kaabah. Jadi gambaran sebenar AR mode yang lengkap adalah seperti inilah. Kita boleh tengok secara nyata dan juga boleh perform tawaf. Kemudian kita ada pula bahagian interactive quiz untuk test kita punya pemahaman terhadap tawaf. Jadi bila kita jawab kalau betul, akan naik hijau. Kemudian kalau kita jawab salah pula, dia akan beritahu kata salah. Dan untuk quiz ni pula kita boleh pilih 3 bahasa macam tadi, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Okey, jadi kemudian kita akan tengok pula pada bahagian progress. Jadi dekat progress ni akan track semua aktiviti kita lah dalam app ni ataupun journey kita bersama Tawaf Pro Max. Kita punya journey bersama AR session, kita punya quiz session recorded dan sebagainya. Semua boleh check dekat bahagian progress. Yang menariknya dekat app ni kita ada bantuan AI Mutawif, di mana kita boleh tanya apa-apa saja soalan berdasarkan tawaf yang kita dah buat ataupun apa-apa soalan pemahaman tentang tawaf yang kita nak tahu. Dan untuk AI Mutawif juga kita sediakan dalam 3 bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Arab. Jadi kita boleh tulis dalam bahasa Melayu juga. Contohnya macam inilah. Dan dia akan jawab secara segera. Kemudian yang terakhir, kita ada panduan bagi AR mode. Jadi bila kita masuk sini, kita adalah features AR yang tertera.
kita ada 3D Kaabah model, kita boleh letak dekat mana-mana flat surface, kita ada 360 rotation dan juga how to use AR mode. Tapi ini kalau fully developed lah. Bayangkan, ini umrah pertama anda di hadapan Kaabah jutaan manusia, tapi dalam hati terdetik, cara aku ni betul ke? Sama ada anda jemaah kali pertama, warga emas, pelajar dan guru pendidikan Islam, agensi umrah atau orang awam yang membuat persediaan sendiri. Rasa ragu itu sama. Memperkenalkan Tawaf Pro Max, bantu anda tawaf secara visual dan praktikal melalui modul interaktif AR dan AI mutaif. Muat turun Tawaf Pro Max hari ini. Tenang sebelum tawaf, yakin ketika ibadah.